yang bergerak pantas dengan arus teknologi. Adakah membaca masih menjadi pilihan generasi hari ini atau hanya tinggal sebagai kenangan dalam lipatan sejarah? Cerita ini memang menarik. Tetapi lepas membaca, kena tulis bacaan rekod lagi. Yalah Kalisha, kadang-kadang kita baca buku tapi terlupa nak isi rekod nilam. Buku rekod nilam ada banyak yang perlu nak ditulis. Nak buat pengisian rekod bacaan sebuah buku pun memang masa lama. Ramai yang membaca, tetapi tidak semua merasai maknanya. Apabila proses menjadi beban, minat mula pudar. Okey, baiklah murid-murid. Hari ini cikgu akan memperkenalkan kamu dengan satu sistem baru. Sistem baru? Ya, betul tu. Kamu tak salah dengar. Sistem baharu ini ataupun Advanced Integrated Nilam System ataupun kita panggil sebagai sistem AINS. Apa yang istimewa tentang AINS ni, cikgu? Bagus soalan tu Aisyah. Dengan AINS ni, kamu dapat merekod bahan bacaan kamu secara digital. Teknologi ini akan membantu kamu memudahkan kamu merekod buku secara mudah dan senang. Dahulu, ilmu tersimpan di rak yang sepi. Kini, ia mengalir dalam nadi teknologi. Kalisha, tengok ini. Mana? Kita cuma perlu log masuk. Klik dan type beberapa maklumat yang diperlukan dalam AINS. Kemudian, selesai. Wah, seronok juga boleh tengok jumlah buku yang kita dah baca dan pantau jumlah mata untuk mendapatkan pengiktirafan bintang nilam kita. Betul tu Kalisha dan Digo. Dengan AINS ini, kamu dapat merekod bahan bacaan kamu secara sistematik walau di mana saja kamu berada. Lebih menarik lagi, kamu nak tahu apa? Cikgu dapat melihat dan memantau perkembangan bacaan kamu. Cuba tengok ni. Apabila teknologi memudahkan perjalanan ilmu, minat mula berkembang walau berada di mana jua. Kalisha, sejak guna AINS ni, kamu makin rajin membaca. Ya, Digo, bila nampak kemajuan sendiri dalam AINS, saya berasa lebih semangat untuk membaca. Walaupun di mana sahaja keberadaan saya. Semuanya terletak di hujung jari sekarang. Buku yang dibaca bukan hanya terhad kepada buku fizikal sahaja. E-buku, sumber digital dan artikel jurnal pun boleh direkod juga. Betul. Ini yang membuatkan saya lebih bersemangat juga untuk membaca. Saya pun nak tambah lagi buku dalam rekod AINS. Sebuah buku mungkin nipis, tetapi ilmu di dalamnya mampu mengubah kehidupan. Pada era teknologi hari ini, membaca tidak lagi terbatas kepada ruang dan masa. Mana sahaja kita berada, ilmu sentiasa bersama kita. Dengan sistem digital seperti AINS, perekodan nilam kini lebih mudah, pantas dan bermakna. Tahniah Kalisha. Kamu bukan saja boleh membaca tetapi kamu juga boleh menghayati dan berkongsi ilmu yang diperoleh. Lebih membanggakan cikgu, kamu dapat menggunakan teknologi secara optimum dan memperkasa budaya membaca dalam dunia yang digital kini. Tahniah Kalisha. Ilmu yang disemai di hati tidak pernah terhenti. Kini, teknologi menjadi sayap yang mengembangkannya. Generasi ini bukan sekadar membaca. Mereka memahami, menganalisis dan memimpin masa depan dunia. AINS bukan sekadar sebuah sistem. Ia adalah transformasi digital yang memperkasa program nilam. Satu langkah baru dalam meningkatkan budaya amalan membaca untuk melahirkan generasi yang berilmu. Ayuh kita jadikan baca sebagai budaya. Kerana daripada membaca, lahir generasi berilmu yang mencorah masa depan selangkah seiring dengan kemajuan teknologi dunia. Ilmu di hati. Teknologi memperkasa generasi.